Muslimin muslimat sekalian. Wahai orang muda, kita dengan orang tua-tua ni kita jangan kurang ajar. Kita kena hormat. Sebab orang tua ni dia pernah muda. Dia pernah muda. Tapi kita orang muda belum tentu tua. Kena tampar dia kan meninggal mana tahu. Jadi kita jangan samsing sangat. Kena hormat. Umur dia sama mak ayah kita. Umur dia sama pak saudara kita, mak saudara kita. Anak rusa masuk kelaman. Senanglah jua orang memburu. Orang muda buatkan teman, orang tua jadikan guru. Pengalaman dia banyak, yang itu yang kita hendak. Dan kepada tuan-tuan, warga emas sekalian, ibu bapa, berikanlah sumbangan pada kami. Berilah sumbangan kepada negara. Janganlah kerana kita dah di usia emas, kita merasa kita tidak ada sumbangan. Kita semua berperanan. All men in all profession in one commitment. Kita nak bangunkan agama, bangsa dan tanah air. Tapi kadang bila dia dah rasa dia orang tua, dia tak boleh menyumbang. Jangan, nanti stres, nanti akan murung nanti. Jangan. Berikanlah sumbangan kepada negara. Saya teringat ada satu kisah, ada seorang orang kampung, dia ambil air di sungai. Dia bawa 2 tempayan. Dia pergi ke sungai, dia ambil air. Tempayannya ada 2, dia pikul. Sebelah tempayan yang sempurna, sebelah lagi tempayan yang retak. Dia angkut air. Sepanjang jalan sampai ke rumah. Bila dia letakkan tempayan yang sempurna, airnya masih penuh. Tempayan yang retak, airnya dah berkurang. Jadi tempayan sempurna dikutuk tempayan retak. Dia kata, Yan, panggil Yan je lah. Yan, engkau ni berhenti je lah jadi tempayan. Engkau dah tak boleh berfungsi lagi, engkau dah tua. Kau tengok retak banyak. Buat menyusah je air, tengah jalan semua sampai tak ada guna langsung. Kau berhenti sajalah, bagi orang muda-muda ni buat. Kau dah tua lah. Jadi tempayan yang retak ni kecil hati. Mentang-mentang aku nak bencin, akhirnya dia pun mengadu pada Tuhan. Ini cerita dongeng, dia boleh bercakap tempayan ni. Dia kata, bosku, bos, saya nak berhentilah jadi tempayan. Saya nak jadi perhiasan je lah, taruh bunga je, boleh ke? Kenapa kamu nak berhenti? Saya tak tahan lah orang muda-muda ni kata kami lembab lah, itulah ini, tak boleh buat kerja lagi. Daripada dia hari-hari mengata, saya berhenti sajalah Tuan. Tuan tu kata apa? Tempayan, kau tahu mana kau tak ada sumbangan? Engkau masih ada sumbangan. Apa sumbangan saya? Air tak pernah cukup. Yan, sepanjang jalan dari sungai ke rumah kau perasan tak ada bunga kiri kanan cantik-cantik? Perasan Tuan? Itu bunga aku tanam. Kau ingat aku ada masa nak siram? Habis apa siram Tuan? Engkau lah yang siram. Aku saja bawa je. Sebab kau bocor, nanti air semua kena kat bunga. Siapa kata kau tak ada sumbangan? Kau ada sumbangan, Yan. Jadi kepada puan-puan, tuan-tuan sekalian, warga emas ni orang cerdik, tahu menyemak, bijak menilai, tahu menyelesaikan perkara pelik, ilmu luas, budi pun baik, akal panjang, bicara pun molek. Ini keluarga makmur, anak cucu akan terdidik. Justru warga emas mesti mau cergas, fikiran cepat, bekerja pantas, hati lapang, fikiran luas, menghadapi masalah jangan cemas. Warga emas pantang bermalas, tunaikan janji sentiasa kemas, hati terang, fikiran cerdas, pengalaman banyak, pengetahuannya luas, tahu menyemak hujan dan panas, tahu memilih antah dan beras, tahu berlembut, pandai berkeras, negeri pun makmur, rakyat pun puas. Selamat berkhidmat, jangan stres-stres, bekerjalah seadanya. Baik, alhamdulillah.